Apa dia? Lalat dia main peluk tu. Ketupat apa tu? Dalam-dalam. Ada lagi. Dalam buat ni kok ketupat goreng tu. Oh, betul. Nantu kok dia Senang buat. lah. Oh, beli dan ketupat. Tu nak buat ketupat. Nak buat lain, buat hari tu 2 kilo habis. Habis kami pun Hari habis raya awal. sama. Ni nantu Kak Ipak dia buat main. Ekor Itu dia hari main. buat balik buat juga. Buat pun Cik, sekilo makan je. Gaci. Untuk ayam kan? Oi banyak. Apa? Itu dia kata kat Cik nak buat ketupat rendang dah. Apa kacang. Betul banyak makan. Ini suka Dah kacang. ini. Dia pun tak mau kacang. Kita suka. Ai ketupat kalau hang tak habis 2000 dalam peti air. Lepas tu hang goreng. Goreng apa? Goreng ketupat tu. Oh, goreng buah apa? Buah minyak macam mana kita goreng cucuk ah? Goreng kuali. Oh, aku pergi masak. Buah. Aku pergi Bukit Teh. Lepas tu dia jadi lagu mana lah? Alah macam ketupat tu lah. Goreng tanpa buah minyak. Ha, Buah tu dia tak sangat minyak ah. dah pergi Bukit Teh. Aku duk kata aku ada ketupat dak kan ni. Mama nak makan ketupat, aku rumah aku pun tak ada makan. Dan mama dia kata ada ke 2-3 biji dalam peti air dia kata. Tu tengok patut kok ketupat ni pandai tengok dia pun goreng. Dia kata lain kali ketupat tak habis jangan duk buang dia kata. Goreng. Simpan dalam peti air goreng. Ni simpan nanti perangat balik. Bismillah. Rasa apa tak tahu lah. Saya ambil nak cabai kicap ah. Ha? Cabai kicap mau. Tak mau tak payahlah. Bismillah. Nanti bagi siap-siap. Dia rajin buat cabai kicap. Aku kata nak makan ketupat lah kata. Tak makan. Ish. Tak nak buang kulit ketupat ni. Dia